Terlajak laris. Bahagian 1. Ipin! Apa main air tu? Cepat mandi. Cepat. Ayam goreng dah siap. Nanti akak makan. Habis. Cuba ini. Kak, ayam goreng. Ayam goreng? Tak ada. Amboi, banyak. Kau pakai sabun mandi akak ya? Ipin, nanti kau. Memang nak kena budak-budak ni. Apa hal ni, Ros? Pagi-pagi dah marah? Opa, tengok ni. Diorang pakai sampah habis. Ni sabun Ros. Bau dia wangi. Kita orang pakailah. Lagipun dah tinggal sikit kot. Kita orang habis sayang. Kita pun nak kecoh. Hah? Apa? Kau cakap apa tadi? Jangan lari. Sini korang. Kata boleh sabun akak. Geramnya. Ipin. Apa ini? Kasih buang cepat. Yelah. Mana Upin-Ipin ni? Kata nak pergi mancing. Akad ni letak sana. Mutu, kopi yang satu. Okey, siap. Tolonglah. Berahi. Yelah. Banyaknya mangga. Untuk kita orang ke? Bukan. Ni untuk jual. Betul-betul. Kita orang yang tolong atuk kutip tadi. Dekat kebun atuk ada banyak. Apa pula ni? Pergi yang Asyik. Baju baru. Boleh juga. Kita jual. RM1. Orang Atuk tu kenapa? Ipin. Kau duduk sini tolong jual. Aku nak tengok mangga ni semua habis dijual. Alang, kopi. Tak apa, Uncle. Biar kita orang minumkan. Siapa mau bayar? Kita oranglah. Bila dapat duit, jual mangga. Ya, Uncle? Boleh? Yalah. Main, Fizi. Mari sama-sama Perut aku tiba-tiba sakit. Aku balik dulu. Aku kena tolong mak aku jual ayam. Tata. Tak ada orang pun. Macam mana nak jual? Entah. Mari makcik-makcik. Jangan lupa abang. Ada macam-macam produk yang kecil hingga besar. Mari beli. Jangan terlambat. Jangan habis. Jasa. Untuk abang terlajak lari. Aku rasa kan kita pun kena buat macam tu. Baru orang pandang dan orang pun nak beli. Aku pun rasa macam tu. Mangga segar dan sedap bersama. Telajak manis. Wah. Marilah makan di warung Mutu. Mutu, telajak comel. Banyaknya mangga. Jom tengok. Betul ke manis? Yalah, manis macam adik. Betul-betul.
Bagilah 5 biji. Sama-sama. Mari, mangga manis. Mari. Bagi Abang Umar. Terima kasih. 60, 70, 80. Banyak ni. Cuba kau kira balik. Habis semua? Korang makan ke? Kita orang jual lah. Ya. Telajak laris. Ha?